insaflah. Berapa ramai orang yang sudah mati. Rupa-rupanya mati tidak bawa bekal akhirat. Ramai dah orang mati ni. Ramai dah. Mak kita, ayah kita. Dulu daripada tutuk wan kita. Jiran tetangga kita, kawan rakan kita. Bukan sikit dah orang yang mati ni. Dalam kalangan hak ramai-ramai mati itu, ada di kalangan mereka ni, balik tak bawa bekal untuk akhirat. Tak bawa balik bekal. Pasal apa? Pasal Quran kata, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Dan tidaklah hidup di dunia ni melainkan mata'. Mata' ni seronok. Dunia ni seronok, tempat seronok. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا, dan tidaklah hidup atas dunia ni إِلَّا الْمَتَاعُ, melainkan dia tempat seronok. Al-ghurur. Dan sifat dunia ni, dia menipu kita. Kita tengok, kita nampak macam baik benda tu. Kita ligan dia, kita hambat dia, kita kejar dia, kita dapat dia. Rupanya dia merosakkan kita. Dengan kerana Allah kata wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah hidup dunia ni melainkan sifat dia seronok dan menipu. Maka ramai orang yang tertipu. Pemimpin tertipu sehingga mereka leka dengan kuasa yang ada. Tak jadi pemimpin, pangkang. Bila naik jadi pemimpin, jadi bengkang. Pasal apa? Pasal dia tertipu dengan kuasa. Ulama tertipu dan leka dengan populariti. Ulama sudah jadi selebriti. Ulama yang sepatutnya menjadi ulama memimpin ummah, itu sudah jadi secondary. Memimpin ummah itu sudah jadi nombor 2. Nombor 1-nya, dia gila populariti dan dia nak jadi selebriti. Di mana pun orang kenal, syok, jadi biskut Mary kembang. Orang ni ajak selfie, orang ni ajak selfie, dia tenggelam di dalam dunia itu. Maka ulama tertipu. Pasal apa? Pasal itulah ciri-ciri dunia. Orang kaya tertipu sehingga dia jadi leka dengan ligan duit. Sudah ada 3 million, nak jadikan 5 million, nak jadikan 10 million, nak jadikan 50 million, nak jadikan 100 million. Orang miskin tertipu. Dia kecewa dengan kemiskinan sehingga mereka melewati batas-batas kekufuran. Nabi kata kadal faqru ayyakuna kufra. Hampir-hampir miskin menjadikan dia kufur. Sedangkan kaya, miskin, itu ujian Allah kepada semua manusia. Siapa yang Allah uji dia dengan kekayaan, itu ujian. Kalau dia jadi orang kaya yang bersyukur dan dia banyak infak fi sabilillah, kekayaan itu memberi manfaat kepada dia. Kalau sekiranya Allah uji dia dengan kemiskinan, dia sabar dengan kemiskinan itu dan dia berusaha untuk memajukan diri. Kalau ditakdirkan dia tidak maju sampai bila-bila, usahanya itu menunjukkan kata dia sabar dengan ujian Allah. Dia menjadi satu orang miskin yang mendapat untung di sisi Allah di hari akhirat. Tapi ramai manusia kaya tertipu dengan kekayaan dia dan orang miskin tertipu dengan kemiskinan dia. Suami tertipu sehingga lupa tanggungjawab dia. Isteri tertipu sehingga dia tidak taat suami dia. Anak-anak tertipu sehingga dia derhaka kepada mak ayah dia. Ibu bapa tertipu sehingga dia teralit dan tidak mendidik anak-anak dia. Ini dunia, tuan-tuan. Ini dunia. Dan dunia ni ternyata dia berjaya memperdayakan ramai orang daripada berbagai-bagai latar belakang. All eyes on the